go to the next one. Method. Method. Apa metodnya? Method apa Agak-agak apa Zura? Macam mana kita nak buat? How? How? Ha. How? Apa method dia, doktor? Apa SOP yang paling bagus sekali untuk kita punya company? SOP ya. Yelah, dulu kita selalu guna manpower kan. Kita ada proses workflow proses flow, cara kita nak buat, cara kita nak ambil report, cara kita nak mengira, cara kita nak mendapatkan data-data ni. Semua kadang-kadang manual. IR 1.0 kan. All still taken logs semua. Jadi nak approve pun tunggu bos. Oh man. Dah kira dah catat bos dapat report, bos pun tunggu bos datang untuk sign off. Kan lambat kan. So bila ni lambat, orang sebelah sana pun dah terima lambat lah. So dia punya service level agreement tu tak semua bagus. Backlog Kan. So method ni kita boleh kurangkan. First kita kena digitize dia kan bentuk dan digital. Dan kita kena automate dia dengan menggunakan IoT sensor. Okay. Katakanlah kita bawa barang, masuk je dalam tu, dia dah boleh kira 10 item, 2000 item, keluar masuk. Tak payahlah nak catik dengan tangan kan. Yes. Lori ni dah bawa ada item dan sebagainya. So automatic benda ni kalau nak approval, sistem tu approve online. Kan? Tak payah approve pun, dia dah kira automatically lah. Sebab ni bila ada manusia selalu kita takut orang